Semenjak aku kecil lagi, ada satu persoalan yang bermain-main di dalam fikiran aku. Apa sebenarnya maksud raya? Dulu, masa aku kecil, aku memang malas nak puasa. Nak kata potong senyap-senyap tu adalah, iyalah, puasa kan menahan diri dari melakukan perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Tapi bila aku membesar, aku faham idea dan konsep di sebalik puasa. Adakah raya sekadar nak makan banyak-banyak? Nak dapat duit raya? Bagi aku, jangan normalisasikan datang beraya semata-mata nak duit raya. Tapi, adakah raya bermaksud saling menziarah? Bukan kot. Sebenarnya, raya atau secara spesifiknya, raya Aidilfitri, Aidil bermaksud kembali. Fitri iaitu fitrah. Maksudnya Aidilfitri adalah kita kembali kepada fitrah, iaitu suci, setelah sebulan membersihkan diri dengan beribadah di bulan Ramadan. Aidilfitri bukan sekadar perayaan, tetapi kemenangan. Hari kita kembali kepada fitrah. Kita belajar erti bersyukur, kasih sayang dan kemaafan.